Halo, selamat pagi ya. Cikgu Punita sini. Okey, hari ni cikgu nak bagi tahu tentang keselamatan di jalan raya. Okey. Seperti yang anda tahu, keselamatan di jalan raya sangat penting untuk semua orang, termasuk murid-murid, pelajar dan orang-orang yang sangat tua ataupun seterusnya. Okey. Cikgu nak kongsi 3 tips keselamatan di jalan raya untuk pelajar dan orang ramai. 1. Sentiasa guna laluan pejalan kaki. Dan dalam bahasa Inggeris pedestrian crossing ya. 2. Jangan guna telefon masa melintas jalan, bahaya ya. Okey. 3. Kalau naik motor ataupun basikal, pakailah helmet. Lepas tu bila driving ataupun memandu kereta, lori ke apa ke, jangan guna handphone. Okey, sangat-sangat bahaya. So jom kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Keselamatan jalan raya sangat penting. Ada manfaat daripada tajuk ni. Tolong klik semua butang di sebelah kanan, like video saya, komen murni-murni, share, repost. Thank you. Terima kasih.